Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat sejahtera, kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Jalil ingin membentangkan projek kami yang bertajuk Triple Boost. Menurut data Pepadangan Pengurusan Pekerja dan Pembesaran Awam, sisa makanan merupakan komponen tertinggi yang dihapuskan di tahap 40% perangkah, iaitu sekitar 35% hingga 45% daripada keseluruhan sisa pekerja di Malaysia. Jika sisa dapur ini tidak diurus dengan cekap, ia akan membusuk dan menyebabkan pembebasan gas metana yang menyumbang secara signifikan kepada pemanasan global. Bagi mengatasi masalah ini, inovasi Triple Boost diperkenalkan sebagai penyelesaian lestari yang menukarkan sisa dapur dan biojisim pertanian kepada baju organik berkualiti tinggi melalui integrasi efektif mikroorganisme 4 dan arang biochar dan serbuk kopi. Inovasi ini mendukung 3 SDG, iaitu SDG 15 F9, SDG 12 Responsible Construction and Production, SDG 13 Climate Action. Perbincangan. Poin yang pertama ialah pengurusan sisa kopi dan biojisim pertanian secara bertanggungjawab mengaplikasikan SDG 12 iaitu Responsible Consumption and Production. Inovasi Triple Boost mengamalkan pendekatan ekonomi kitaran yang berkomprehensif dengan mengolah semula sisa kopi terpakai dan biojisim pertanian daripada terus dibuang begitu sahaja. Langkah ini bukan sahaja mengelakkan pembaziran sumber organik, malah dapat mengurangkan beban lambakan sisa pekerja di tapak pengurusan sampah secara berkesan. Hasilnya, kebergantungan kepada sumber bahan mentah baru dapat dikurangkan. Di samping itu, mewujudkan kitaran pengeluaran baja yang mesra alam. Yang kedua ialah pengurangan pelepasan gas metana dan pemerangkapan karbon yang mendukung SDG 13, iaitu Climate Action. Melalui pengurusan sisa organik yang sistematik, proses pembusukan anaerobi yang berpotensi menghasilkan gas metana, iaitu gas rumah hijau, yang amat berbahaya kepada lapisan atmosfera dapat disekat dengan berkesan di tapak pelupusan. Di samping itu, penggunaan arang di dalam formulasi ini berfungsi sebagai agen penstabilan yang mengunci karbon di dalam medium tanah untuk tempoh masa yang panjang, sekaligus membantu mengurangkan kesan pemanasan global. Poin yang ketiga iaitu poin yang terakhir, formulasi yang kuat dan arang memulihkan kesuburan ekosistem tanah serta menyokong SDG 15 iaitu Life on Land. Gabungan unit 3 bahan utama ini menghasilkan impak sinergi yang amat efektif untuk kesihatan tanah. Serbuk kopi bertindak sebagai pembekal nutrien yang tinggi untuk merangsang kebesaran, manakala struktur berdiam pada arang berfungsi seperti span untuk menyimpan kelembapan air serta menghalang kehilangan nutrien. Kehadiran efektif mikroorganisma FAW pula merangsang aktiviti biologi tanah dan mempercepatkan penyerapan nutrien oleh akar pokok. Formulasi ini berupaya memulihkan struktur tanah secara semula jadi tanpa kebergantungan kepada baja kimia yang boleh merosakkan kualiti tanah dalam jangka masa yang panjang. Metodologi. Fasa tanya. Mengenal pasti faktor lambakan sisa kopi dan sisa biojisim di Malaysia. Mengenal pasti masalah bau busuk yang sering dihadapi dalam penghasilan baja organik. Fasa sumbangsaran. Membayangkan gabungan sisa kopi, EM4 dan arang biochar untuk mencipta formula baja organik yang tidak berbau busuk dan kaya dengan nutrien. Fasa cipta. Memasukkan serbuk EM4 ke dalam arang. Memasukkan sedikit madu asli ke dalam campuran EM4 dan arang. Gaul sehingga sebati. Fasa uji. Meletakkan Triple Boost ke dalam baja organik untuk membezakan sama ada masih berbau ataupun tidak. Fasa komunikasi. Membentangkan keberkesanan dan kelebihan baja organik Triple Boost melalui sesi pembentangan lisan serta perkongsian poster digital. Mengumpul maklum balas dan cadangan daripada sasaran pengguna serta pakar untuk tingkatkan kualiti produk dan potensi komersial. Fasa Triple Boost adalah solusi lestari serampang 3 mata yang menukarkan lambakan sisa kopi dan biojisim pertanian menjadi baja organik berkualiti tinggi. Melalui gabungan EM4 dan arang, masalah bau busuk baja tradisional dapat diatasi sepenuhnya, menjadikannya mesra pertanian bandar sekaligus menyokong matlamat pembangunan mampan SDG 12 dan 13. Terdapat juga cadangan penambahbaikan, contohnya proses baja ke dalam bentuk pelet yang kering bagi memanjangkan jangka hayat produk, mengelakkan masalah kulat serta memudahkan penyimpanan.